kewajipan ataupun mendandangkan sebarang apa. Okeylah. Ya, seperti mana yang kita sendiri tahu bahawa negara kita ni, Malaysia ni, daripada dulu lagi ialah negara Katolik Istiwa, di mana kita banyak hutan. Dan orang Melayu ni bila dia nak buat rumah, mesti rumah-rumah tu dia kena orang bagi apa? Kena tebang pokok, dia kena clear dulu kawasan hutan. Walaupun tempat tu dah clear boleh buat rumah, tapi di sekeliling dia tu masih lagi ada hutan. Jadi bila ada hutan ni mestilah dia ada binatang-binatang buas. Jadi bila ada binatang buas, kalau dia tak buat dengan ada tiang yang tinggi tu, maknanya dia terpaksa tidur atas tanah. Sekali lagi main pelang ke apa semua, ulang semua binatang ni. Kan. Dan satu lagi, kawasan-kawasan banjir. Kita pun banyak sungai. Bila orang Melayu pula, dia kalau zaman dulu pun, sebab sungai itu merupakan highway kita dulu. Sungai highway. Jadi kampung Melayu ni dibuka mesti tepi sungai. Kan senang. Dia nak pergi mana-mana dengan sungai lah. Satu zaman tu jalan tar tak ada lagi. Jadi bila tepi sungai, tiap-tiap tahun mesti dia ada banjir. Bila banjir buat rumah tinggi ni, alhamdulillah lah. Selamat. Yang kedua, yang ketiganya, bila ada tiang tu, di bawah rumah tu dia juga merupakan stor untuk kita menyimpan barang. Jadi kalau kita orang-orang Kedah ni, dia jadi tempat lapang lah untuk simpan padi ke apa kan. Jadi kalau kita orang-orang yang tanam tanam pisang ke ubi kayu ke apa semua, benda-benda tu di bawah rumah tu ialah tempat store dia, tempat simpanan barang-barang. Jadi sekali buat rumah, sekali dengan boleh duduk, sekali dengan orang untuk simpanan barang sekali. Orang Melayu dulu pun terus ya.